Syekh Majlisi hak duk hajar cara tu. Pas belum pada ada arah Tuhan dan mana? Ya i'tikad lah ana. Ni kitab yang ke-23. Kertas kerja yang ke-23. Tengok. Mir'atul Uqul bi syarhi ikhbar alir Rasul. Pia kare Al-Majlisi. Bila Majlisi meninggal? 1111. 1111. Apa besar ni? Ya i'tikad lah mana terhadap Quran, wahai orang Islam seluruh nak pakai ya, terutama ahli kalam, nak ambil soalan seperti Majlisi dah hajar la Biharil Anwar. Ya pergi lagu mana? Tengok keping yang ke-24 hak akhir. Kita malah hari sepas 100 letih. 24 keping badan kertas kerja. Katakan no. Ya kata dengar, tengok hak kuning-kuning tu. Al-Quran alladhi ja'a bihi Jibril alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam berapa? 17,000 ayat. Iaitu Quran hak datang kepada dengannya oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad 17,000 ayat. Berapa ayat? 17,000 ayat. Hak kita 6,236 ayat. Hak lagi tu hilang. Hak tu hak maujudun bila makan hilang tu. Sebab dia duk sebut bila makan, bila zaman, bila makan, bila zaman. Ya duk hilang hak tu. Ya bukan hilang Abu Bakar, Umar, Usman saja, dak hilang hak tu. Ayat Quran tu hak tu dia duk marah sangat tu. Cuma ahli sunnah pakat tak ada hilang, cerak dah. Bukan hak ni tambah mari. Ahli kalam kata hilang sungguh. Ni serupa dengan akidah kita ni, qat'i ni. Jazai akidah kita. Subhanallah. Lepas tu dia katakan, dia kata fal khabar sahihun ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. Ia kata khabar sahih dan tak sunyi bahawasanya ini khabar banyak daripada khabar-khabar yang sahih, sarihatun, sarihah, nyata-nyata fi naqsil Quran wa taghyirihi, iaitu Quran tu jadi kurang dan jadi ubahnya Quran. Quran yang kita duk baca ni, duk dengar dalam tiap-tiap malam bulan Ramadan ni kurang dan hilang dengan sebab dia, dengan sebab pokok sahabat mengenak, dia kata ning pegang ni orang ahli kalam duk turut Allah. Lepas tu wa indi, dan di sisi aku Syekh Majlisi kata anna akhbara fi hadzal bab mutawatiratu makna, mutawatir makna sungguh. Kata Quran tak cukup. Sebab tu duk tanya soalan pelik-pelik bila makan, ambil mana tahu tak? Ambil di puak-puak ni. Sebab tu puak kita, yang ambil soalan mana lama dah nak royak, cuma demo tak ada kocok. Nah, kalau demo kocok ada lagi. Cuma padai-padai malu teruk dah tu. Malu teruk tu kata. Tak pandai kita dak mengaji 4,500 korong Nampak tu tak? Balah ning tak jumpa cari. Nak ayat tersepik maklumat kita. Orang sunnah kita ngaji 23 tahun, 24 tahun, boleh kaji sebab beginning. Pemberian daripada Allah. Mana kita ngaji kena? Ngaji 24 tahun. Boleh kaji. Hak kita boleh kaji. Hak ahli kalam boleh kaji. Hak syiah boleh kaji. Habis hawa ni'mah dah tu. Tapi ngaji 900 korong. 900 korong. Hak ni tak tahu. Bukan tak tahu sangat. Tak saya royak. Duk royak hak kawan. Lama ke? Kawan murih ke? Tak usah murih. Demo kena takut Allah Ta'ala murih ke demo. Kalau Tuhan murih, demo hancur demo. Tak lagi dah. Kalau Tuhan Tuhan laknat, sudah. Kita takut Tuhan. Sebab tu kita tak, janganlah lagu ni. Bila makan, sahakanlah akidah bukan akidah ahli sunnah, bukan akidah salah. Akidah syi'i. Nampak tu tak? Ambillah kitab mereka belaka.